Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang rawat 20 rakaat, tak 8 rakaat, fardhu kita buat kalau saya kalau ni Kita buat 8 rakaat, kita keluar boleh. Tapi kalau kita nak cari afdal, kita tunggu kita dah buat 8. Kita keluar, kita sandang dekat tembok-tembok ni. Depa buat habis, sekali depa buat witir, kita masuk Boleh juga. Yang tu lebih keharmonian, tata susila. Rukun negara yang kelima jangan dilupakan. Jadi kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita keluar terus dia kata balok liat pula. Tak apalah. Tapi kalau kita nak balik terus, itu tak dianggap kita mufarrakah. Sebab mufarrakah yang kita maksud ni tengah duk semayang tu, kita bercerai pada imam. Tengok-tengok dia tak baca kunut, kita keluar. Tengok-tengok dia baca kunut, keluar. Tidak boleh. Kita dah hatta kalau tidak ada kepentingan apa-apa, tak ada sebab-sebab yang muhim, yang penting, kita dah masuk dah dalam satu kawasan masjid, tiba-tiba orang bang. Maka kita tidak boleh keluar daripada masjid tu sampai kita sembahyang di situ. Kecuali ada satu benda yang disebut oleh Imam Syafi'i, kepentingan yang cukup-cukup menghalang kita. Apa dia? Kita masuk dalam masjid, depan mihrab betul-betul duk ada makam. Tak ada sekat apa. Makam duk dalam masjid. Betul-betul depan mihrab. Depan ni imam duk ampang sejadah. Ya, itu satu benda yang wajib kita tinggalkan. Mesti kita keluar. Sekadar imam tu wirid kuat-kuat, ini tidak ada alasan untuk kita keluar. Tak ada. Pasal apa? Kita nak duduk dalam sembahyang je. Habis bagi salam, kita habis kita dengan dia. Dia punya pasal. Kecuali kita nampak dah apa ni, apa nama, Samsin duk ada siap dah. Depa ni punya kerja, siapa bangkit lepas salam, kerja dia tangkap berantai. Dia tak mau bagi orang bangkit. Kita duk nampak dah berongsa ni semua ni duk nampak dah. Lebih baik kita daripada awal kita belah. Yang tu semua boleh. Sebab sikit dia baca Fatihah pakai bismillah, kita tak pakai, ini semua bukan alasan untuk kita meninggalkan masjid itu. Kita mesti ikut dia. Bahkan lebih afdal kita bagi dia jadi imam daripada kita jadi imam akan jadi masalah kat dia. Hari Jumaat kan, hari tu cuti, dia buat kuliah subuh, dia panggil ustaz nak buat kuliah subuh. Ustaz Pipi, mereka memang tiap-tiap jemaat buat ayat sajadah kan. Yang mana lagi afdal, mereka jadi imam kan, kita jadi imam? Bagi mereka, kita ikut tak ada hal. Pasal bukan kita ikut ayat sajadah tu, kita ikut imam. Dia sujud, kita sujud lah. Tapi kalau kita jadi imam, kita tak buat ayat sajadah, dia boleh baling sajadah tengah belakang kita. Apa ni ustaz tak apa ayat sajadah? Apa? Bukan tak apa. Tapi not every week. Dan dia punya 2 minggu sekali ke, 3 minggu sekali ke, kita berhenti saat, kita rehat. Kita buat macam tu Buat juga, bukan tak buat. Ayat Quran mana kita boleh tinggal? Ayat Quran. Ni setengah tempat, kalau ayat sajadah tak apa, Iqra juga dia baca juga Iqra. Nak sujud juga. Nampak sangat dia punya tak betul. Semayang ni senang, kita bagi susah orang buat. Waktu masuk lambat, kadang waktu masuk awal, orang nak pergi kerja, tu imam lama, satu ayat dia wasal tak ada nafas terus. Dok kena wakaf seketui dah tengah pula. Kadang-kadang nak maham dengan nama. Amih dengan nak amih nah. Dengar ujung tu semua normal, nun. Ini banyak ayat Muhammad, awak semua bunyi nama tu. Dia sengau. Kita tak ada masalah. Jadi kita faham dia baca surah, kita faham dia baca Fatihah, kat kita faham sengau tu kurnia Allah untuk dia. Tuhan yang bagi rahmat sengau kat dia. Alhamdulillah dekat kita. Tak ada apa. Kalau imam bisu pun kita ikut. Imam bisu, boleh tak kita ikut imam bisu? Boleh. Nak buat aku mana? Kita duk marah, awak tak baca. Lah dia bisu. Mana boleh? Kalau dia baca, dia tak bisu. Itu keajaiban. Dia semayang lohar, dia semayang asar, dia bisu.
Tak dengar apa, sengap sunyi, dengar kipas aja. Bila masa ni salam pun sengap. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Bahkan ada fik, kalau imam bisu, kita tak tahu dia bisu, paling afdal dia duduk belakang. Tapi dah dia nak duduk, dia pergi depan, dia habaq satu Malaysia. Dia duduk habaq cara bisu tu satu Malaysia. Jadi bisu tak bisu pun satu Malaysia. Aku jadi imam. Kan? Takkan kita, kalau kita pergi kata hang bisu, maruah dia macam mana? Depan-depan khalayak ramai, dia pun nak jadi imam juga ni, YB mai. Dia duduk habaq satu Malaysia. Tak apa, dah YB mai jadi mal-mal orang. Tapi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dalam fiqh lagu tu sunat ada seorang mubaligh. Siapa dia? Kawannya penat suara, supaya hak jemaah lain tahu rukuk i'tidal. Allahu akbar. Kawan duduk depan tu, Sami Allahu liman hamidah. Bukan perli dia, pasal dia sengap terus, takut hak lain tak dengar. Muslimat pula ada tirai. Mubaligh seorang ada. Sah tak sembahyang dia? Sah. Jangan siapa berani kata tak sah. Jangan siapa berani kata tak sah. Ini sedang berhubung dengan Allah. Apa penghalang dia? Cuma afdal dia duduk belakang. Pasal apa? Pasal sound nak bagi jemaah ikut saja. Kalau sembahyang maghrib subuh dia jadi kurang afdal lah. Bila nak ayat amin? Nak amin tu masa bila? Kata kita agak-agak sendiri, kita ayat amin. Dia pusing belakang, dia buat lagu tu, kita hantar. Tak boleh cakap, aku bisu, han cakap. Mana boleh aku. Tak mana sabarlah. Tu dia duduk belakang. Sahabat, lohor asar, sahabat depan, maghrib isya duduk belakang. Tapi untuk kita mufarakah, pasal apa kita nak farakah dengan dia? Imam cacat, duduk atas kerusi jadi imam. Tak apa, jadi ya. Kecuali dia saja-saja buat cacat. Kan dia bubuh RNR tu, parking tu orang cacat. Kawan kita sudah pergi parking. Jadi turun-turun dan jalan herat. Turun-turun. Rupanya parking penuh. Pagi-pagi dandan. Amboi kata. Pergi makan semua cantik, mai kat kereta herat balik. Kan? Jadi kawan nak saman tu tengok, oh cacat betul. Pergi bawa kereta pergi terus. Yang tu tak boleh lah jadi imam. Cacat betul. Silakan. Pasal itu ikhwatul iman, paling cantik kita faham agama melalui jalan sunnah. Paling cantik. Jangan duk pergi buat macam setengah kawan-kawan kita buat. Witir, tukang mufaraqah. Oh jangan-jangan ikhwan. Ini semua pencemaran beribadat kepada Allah. Cemar. Saya ulang lagi sekali. Abu Hanifah ke orang itu, Malik ke orang itu, Syafi'i ke orang itu, Ahmad bin Hanbal ke orang itu, kesemuanya mesti berada di bawah bumbung Alkitab dan Sunnah. Kadang-kadang perkataan Syafi'i tak diambil, dikekalkan sebagai mazhab tapi tak diamal. Kenapa? Nas tidak berpihak pada dia. Kadang-kadang perkataan Abu Hanifah pun sama, Malik pun sama, Ahmad pun sama. Itu menunjukkan kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita menghormati para ulama ahli sunnah. Tetapi menghormati para imam sampai mengangkat mazhab mereka menjadi iman kepada Allah, ini adalah salah. Salah ikhwan. Kalau ikhwan pergi semayang tempat-tempat lagu tu, ikhwan nampak orang buat lagu tu, berkewajipan ikhwan membetulkan mereka dengan nasihat yang paling sederhana. Jangan duk pergi royak apa ada turut lambat, jangan. Selagi telaga buruk tu dia lepas kita masuk dalam tu. Jangan. Telaga tu pun dah lama depa tutup. Hang punya pasal kami terbuka balik sekali. Jangan. Tetapi kalau kita tak mau, elakkan daripada sembahyang di tempat-tempat itu. Elakkan sembahyang di masjid-masjid yang ada makam-makam. Elakkan sembahyang di masjid yang mihrabnya betul-betul bercentum dengan kubur. Elakkan. Di situ tempat yang memang tidak boleh ditegakkan apa-apa sunnah. Kecuali hak sahabat lah keadaan-keadaan yang tak boleh dielakkan. Dah semayang baru kita nampak lain bab. Kerana mazhab-mazhab ni semua mereka datang untuk membawa kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Silap mereka sebagai manusia. Kita yang tahu mesti beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu kita punya metod pelajaran dan pembelajaran. Wallahu ta'ala alam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.